guys, dan selamat kembali ke Studio Sembang bersama saya, Amy. In the studio this week, we have an icon. We have the one and only Kak Linda Rafa. Hi Kak! Hi. Selamat datang ke Studio Sembang. Selamat datang. And thank you for inviting me. Of course lah Kak. Oh my god, I very excited tahu untuk episod hari ni Kak. Sebenarnya akak lagi excited sebab I tu jumpa Amy 10 tahun yang lalu. Oh my god, Baru jumpa yelah. balik. Ya, tapi I macam sebelum episod ni start kan, I dah terfikir juga akak dah sangat lama dalam industri ni. Ya. Daripada kecil pula tu, your whole life lah Kak. Siapa lagi yang dalam industri ni akak belum lagi jumpa? I tak rasa ramai tau. Rasanya semua dah jumpa kot. Semua Tapi dah kalau jumpa. artis baru mungkin lah tak sempat nak jumpa lah. Ya, Yang faham. baru kan. Okay, kita rewind je akak ke permulaan dia. How was Okay. your childhood? Zaman tu kalau kita kata cerita Kak Linda start daripada umur 7 tahun. I start from acting. Yeah. So I berlakon banyak telemovie, banyak cerita panggung RTM, TV3. I berlakon semua cerita sedih. Ya. Tak tahu muka Kak Linda macam mana. Zaman tu muka macam orang tengok je nak nangis. So Muka sweet. tak tahulah. Ya ke? Kau lagi sweet. Kak sampai sekarang muka akak sweet. That's why Kak Linda dapat watak semua yang sedih. Faham? Tapi dia sampai dah sedih-sedih tu sampai reality pun sedih juga. Macam mana tu? Dia membawa pula. And then masa lepas dah berlakon, and then masa dah form 3, dah berlakon filem dengan KRU pula. Lepas tu baru Kak Linda masuk Elite. Ya. Elite dah besar sikit. Okay, interesting. Tapi sebelum akak jadi seorang macam entertainer yang dalam elite ke apa ke, Amy sebenarnya nak tanya pasal akak kan ada ramai adik-beradik semua wanita juga kan? Seorang yang lelaki cameraman. Dia cameraman. Wow, so semua talented akak. Diorang dalam this industry lah semua. Semua producer filem, pelakon. My sister yang start berlakon dulu. Wow. 3 orang. Itu Anita, Ashila, Aliza, Rafa. Lepas tu my brother dia buat filem. Banyaklah filem-filem dengan Era Fazira dulu. Semua tu dia yang pegang kamera tu. Wow. And then lepas tu barulah Kak Linda and Diana. Wow. So darah seni dalam keluarga akak memang sangat strong. Datang daripada arwah ibu akak. Mungkin sebab dia adalah ratu kebaya. Dia tak berlakon tapi dia ratu kebaya. And then my arwah abah dia ni suka tengok. My mum sekali lah dia suka tengok anak-anak dia cantik. Sebab dia anak dia ramai perempuan kot. Mungkin. Dia suka benda yang cantik. And then dia memang nak anak dia jadi pelakon. Nak anak dia jadi penyanyi. Bila anak dia dalam TV dia betul-betul bangga. And, dia memang sukalah. Dia support. Ya, bila akak tengok balik, especially apabila akak datang daripada sebuah keluarga yang memang semua ada bakat seni, and akak start sangat muda pula tu, akak pernah tak terfikir sama ada akak sebenarnya yang pilih dunia seni ataupun akak dipilih oleh dunia seni disebabkan family yang semua berseni? Mungkin sebab kita sebenarnya bila tengok kakak-kakak kita semua berlakon, kita dah ikut dia pergi syuting. Faham. So darah tu memang dah ada. Dan kadang-kadang bila tak ada minat ni tak boleh juga paksa. Betul. So maknanya Kak Linda adik-beradik memang minat. Kita orang ada minat dalam industri ni. That's why kita boleh involve. Wow, dan dia sangat best kan. Mesti macam meriah gila rumah akak dulu. Ada seorang ni menyanyi, seorang ni berlakon. Ya. Masa zaman tu lah. Ya. Masa zaman tu Kak Linda kecil. So Kak Linda tengok Kak Linda hafal dialog, jurit-jurit, nangis-nangis. So kita macam excited lah. Ya. Suka lepas tu pergi tengok dekat location. Ya. Masa tu kita tak berlakon lagi. Lepas tu director dah tengok, ni adik you Oh dia boleh jadi watak anak ni, boleh jadi adik ni. So kita orang start berlakon pula. So memang family. Memang kat rumah tu penuh dengan skrip je. Ni skrip kakak yang ni skrip kakak ni. Semua skrip macam ni. Kita macam okay, kita orang minat lah. Bestnya. So actually mungkin di luar sana, mungkin ramai tak tahu yang sebenarnya akak mula dari lakonan sebelum akak masuk dalam elite pun. Betul. Macam mana transition tu boleh berlaku, dan pada ketika itu akak lebih tertarik dengan lakonan ke? Apabila rezeki sampai untuk masuk elite, apa perasaan akak? Sebab dia lain daripada apa yang orang nampak daripada seorang Kak Linda sebelum tu. Tapi Kak Linda memang minat nyanyi. Memang minat daripada sebelum tu macam my lagi. sister tak minat. So Kak Linda memang minat nyanyi. So masa berlakon filem Awas, Awas KRU tu, KRU kan penyanyi. So bila dia main gitar, main music dekat location, so Kak Linda banyak menyampuk, sibuk menyanyi apa semua. So Norman macam abang ada plan ni nak buat girls group, macam Spice Girl tu semualah. Dia kata, jom Linda nak join tak? Linda, macam tu je? Macam tu je cakap. So Kak Linda memang tak pergi casting. Kak Linda memang kabel lah. Kabel. Pakai kabel. Sebab akak dah establish time tu, dah jadi pelakon dah pun. Ya, dia dah tahu Kak Linda boleh berlakon. And then dia boleh dengar Kak Linda nyanyi. So macam dia pun macam, jom lah, nak join tak? Nak lah, macam tu je lah. So bila dah pergi ke
audition. Akak tak audition lah. Pergi tengok dia orang audition. So Norman kenalkan dengan Ani, Azhar, AB, Sasha. So Wati last. Sebab Wati tu kawan my brother. So tak cukup, ada 4 je. So Norman cakap, Linda ada tak kawan-kawan seorang lagi? So I recommend Wati. So masuklah, Wati masuk jadi 5. Wow. Macam tu je. Cerita permulaan Elite macam tu je kan. Macam tu je. Padahal kita tengah borak pasal pasal girl group yang sangat legendary sampai sekarang orang masih sangat kuat jadi fandom Elite. Betul. So I know kita punya masa dah berubah dari segi semua sudut lah entertainment. Di mana macam kita membina satu girl group ke apa ke. Pada ketika itu Akak, apabila Elite ni first bermula, ada tak macam you guys ada expectation dekat macam mana Elite akan jadi satu kumpulan yang bertahan ke, ataupun akan meletup macam mana Elite meletup ketika itu? Maksudnya insting tu? Ya, insting tu. Insting tu sebab kita dah tahu K.R. memang popular. K.R. memang lagu dia semua tengah top apa semua. So kita memang yakin lah kalau K.R. yang buat lagu memang sedap lah. Sebab sebelum tu K.R. buat lagu untuk feminin. Sebab feminin bukan artis K.R. tapi K.R. buat lagu untuk feminin. Untukmu, tahu kan? Untukmu. And then untukmu kan dah meletup-letup masa tu. Masa tu lah kita orang dah dapat rasa macam kalau Elite ni memang confirm lah akan meletup jugalah. Sebelum kita orang keluar, kita orang setahun disimpan oleh KRU untuk kita orang training. Wow. Untuk ini macam K-pop tapi zaman training tu macam mana Kak? Hantar vocal class, hantar dance class, semua kita orang kena belajar. Kita orang kena simpan and belajar, yang kita orang kena practice semua lah, everything. Kena nak sebelum keluar tu kita nak perfect. KRU nak perfect dulu. So kita orang, itulah yang kita orang lakukan. Yang orang tak tahu, tiba-tiba je Elite. Sebenarnya sebelum tu dah ada banyak prep juga. Dah banyak lah. Banyak kena marah apa semua dari segi step. Ada juga tak pandai menari masa tu. Dan nyanyi pun banyak yang tak berapa okay. So Norman hantar lah semua. Faham? Kelas vokal. Adakah nak jadi sebahagian daripada kumpulan Elite, especially pada permulaannya? Sebab apa yang Akak cakap tu memang sangat betul juga. KRU diorang ada macam golden touch kan. Semua benda yang diorang buat memang diorang tahulah macam mana nak jadikan successful. Tapi untuk masuk dalam golongan tu, untuk jadi perfect macam mana diorang, mesti dia akan datang dengan pressure juga kan Kak? Of course. Diorang garang juga. Garang garang. Sebab diorang garang untuk diorang nak pastikan yang Elite ni, sebab Elite adalah salah satu first baby diorang lah, yang untuk diorang keluarkan artis di bawah naungan KRU Records. So masa tu dia memang nak make sure alang-alang dia keluar tu biarlah boom. So bila kita nyanyi main-main, menari main-main, kena marah lah. Lepas tu kita jadi bagus lah, sebab atas kemarahan diorang tu kita jadi bagus. Tapi ada jugalah scene-scene menangis, kena marah, kena tengking. Tapi Elite suka main-main. Bila dah 5 orang, orang tengah ajar nyanyi, pergi cakap, pergi gelak, nak kena tengking lah. So bila kena tengking, dah semua dah buat muka. Biasalah. Tapi I think itu normal. And I think macam it's good juga untuk ada disiplin tu mungkin lah Kak. Kak Ina suka. Kak Ina suka kalau dimarah, ditegur. Baguslah. Untuk kita jadi lebih bagus. Kalau kita tak ada orang tegur pun rasa macam kita rasa kita bagus. Sebenarnya tak bagus. Lebih baik orang tegur. Sama juga dalam acting. Kalau orang cakap tak bagus lah Kona, you tak nampak real lah you berlakon ni. Tak apalah. Kita improve kan. Kita boleh improve lah kita punya acting kan. Tapi kalau tak ada orang tegur, orang kata bagus. Tapi bila keluar on TV, orang kata tak bagus. Itu lagi bahaya sebenarnya. So I prefer biarlah disiplin tegas tu patut ada. So Kak, cuba ceritakan sikit macam mana macam persiapan nak debut sebagai Elite. Akak masih ingat tak persembahan pertama ke? Ataupun like first yang you guys macam jadi public, macam mana di sebalik tabir? Kita orang first kali keluar, I think kita keluar TV dalam rancangan minggu RTM. Lagu apa? Hiburan minggu ini. Okay. So kita orang keluar satu lagu je. And then kalau you nak tahu, kalau you tengok lagu tu kita orang menyanyi, kita pakai baju yang didesign oleh Mak KRU. Mak KRU yang buatkan lagu, baju kita orang. Dibelikan kain, seorang satu, colour lain-lain. Sebab Spice Girl kan lain-lain. So kita orang pun macam Spice Girl. Mak dia buat lain-lain tapi cantik. And then kita orang keluar cute je 5 orang. Semua own style. Macam That's tu. So cute.
Tapi muka-muka budak-budak yang excited lah. Budak-budak excited nak menyanyi kan. Kalau tengok balik muka, asal aku excited sangat ni. Dia macam tergelak-gelak apa semua kan. Dan personality akak di antara semua yang terlibat dalam Elite, akak yang paling muda sekali kalau tak silap kan? Kalau ikut umur, yes lah. Paling muda lah. So muda 2 tahun macam tu je. Taklah jauh sangat. So adakah macam personality yang you guys bawakan dalam Elite tu macam memang ditetapkan ke dia memang ikut personality yang ikut diri kita sendiri. Memang ikut diri lah. Sebab bila Kak Aru bagi baju, memang kita tak nak baju ni. Yang ni nak baju ni. So Kak Aru dah tahulah. Ini memang jenis yang sporty, ini jenis seksi. Macam Wati memang pakai semua seksi kan. So macam baju Wati kalau bagi dekat AB memang tak sesuai. AB tak nak pun. So AB punya baju tak boleh bagi kat Wati pun tak nak. So kita orang ada baju yang kita orang nak. Kita orang, macam kita punya diri kita lah. So itulah kadang-kadang konflik kat situ pun banyak lah. Kadang gaduh lah pasal baju, tak sesuai colour. Sebab 5 orang kan, bukan senang nak handle. Kak Aru lah pecah kepala. Kita orang tahu gaduh je. I think apa lagi kalau macam, I think a lot of the times people expect kan from young women kan, yang tengah melalui semua, it must be like very important you guys punya persahabatan tu macam mana untuk kekalkan satu group. Sebab chemistry tu kena ada. Betul. Tapi memang Allah tu dah satukan Elite ni, tak tahu tiba-tiba 5-5 satu kepala. Memanglah orang kata macam sikit-sikit tu biasalah, gaduh-gaduh pasal baju, pasal makeup. Kita adik-beradik pun gaduh kan. Of course. Tapi pasal gaduh tu lah yang buat kita rapat. Sebab yang penting masa Elite tu, kalau gaduh kita orang cepat pujuk each other. Macam kalau yang ni mengajuk, yang ni akan cakap, kau pergilah, kau tadi kau cakap dia macam ni. Yang seorang tu akan cakap, akan baikkan kita. So tak adalah yang mengapi-ngapi kan, tak adalah. So 5-5 ni kita orang ni macam dah kenal hati budi. And then gaduh tu perkara biasa. Memanglah gaduh kejap, lepas tu merajuk, tapi baik balik. Itu yang membuatkan kita orang kuat sampai sekarang. It's amazing. Akak masih ingat tak macam apabila, especially pada permulaan Elite, bila macam momen yang akak sedar macam wow, Elite ni sebenarnya sesuatu yang sangat besar dan sudah mengubah kehidupan saya sepenuhnya. Apakah saat itu untuk akak? Elite. Zaman Elite memang akak belajar dari segi kehidupan yang sangat glamour lah. Sebab Elite dia dulu kalau kita buat show, orang menjerit satu mall. And then orang tunggu kita daripada luar pintu mall sampai every floor pack. Memang kalau sekarang memang takkan dapat lah benda tu lagi. Momen tu dia bagi sekali je. Allah bagi sekali je. So maknanya kita dah merasai benda tu. Dan masa tu lah dugaan-dugaan yang kita hadapi lah. Especially macam Kak Linda dulu, duit terlalu banyak. Sebab kita orang show back to back. Bayangkan Kak Aru bayar gaji kita RM50,000 sebulan. Tak sempat habis. Minggu depan macam carry forward. This is the 90s akak. 50,000 zaman tu sekarang entahlah berapa, mungkin sebab kan inflation kan kak. 50,000 zaman tu mungkin sekarang apa, 100,000? Ya, sebulan? Banyak. Weh, banyak kak. Memang banyak. Kita umur 17 tahun. Oh my god. Bayang 17 tahun dapat pegang duit. And then kita orang beli kereta, saing tau, Honda Bullet. Saya dengar pasal cerita ni. Zaman tu kan zaman pakai Honda. Orang lelaki semua pakai Honda Bullet. Tapi Elite semua pakai Honda Bullet, pakai lain-lain colour. So just macam bayangkan masa tu Elite memang orang kata gah lah. Dari memang segi dari popular, income pun banyak, and then sponsorship banyak, show non-stop. So itulah yang mengajar kita erti macam bila kita dah lama sikit baru kita, bila flashback balik, kita kena bersyukur dengan apa yang Allah bagilah macam tu. Sebab ada one time kita diuji kan, certain time kita naik ke atas, and then kita akan berada di tengah-tengah. Kadang kita ada berada di bawah. That's why apa yang akak lalui until now, itulah dia. Dan akak tak pernah orang kata mempertikaikan apa saja yang Allah nak duga. Because kita tahu dulu Kak Ida dah pernah berada di tahap yang paling tinggi, lepas tu in the middle, pernah jatuh juga, pernah naik balik. So that kind of thing lah, memang kita kena sentiasa bersyukur. Okay, mungkin soalan ni agak complicated sikit lah akak, tapi I rasa macam ramai di luar sana, especially anak-anak muda, impian mereka adalah untuk jadi muda, cantik, kaya, famous,
Dan akak punya real life, akak pernah lalui fasa tu. Adakah combination benda ni sebenarnya best apa yang orang sangka, ataupun di sebalik tabir sebenarnya dia datang dengan cabaran sendiri? Sebab apabila kita dah ada segala-galanya pada satu umur di mana mungkin kematangan tu, pengalaman hidup belum sampai lagi, kita tak tahu macam mana nak handle. Macam contohnya akak cakap gaji apa RM50,000 sebulan untuk seorang yang 17 tahun tu memang banyak. Dari mana kita nak belajar macam mana nak handle? So untuk akak apa macam feeling akak terhadap masa tu ke atau now? Dua-dua. Okay, that time kita memang tak perasan lah. Sebab kita rasa kita budak lagi kan. So bila kita diberi duit yang banyak kan, gaji yang banyak, orang kata apa saja kita nak masa tu dapat, tak payah minta mak bapak dah. And then kita boleh bagi parents kita pula. Kita boleh cover untuk mak bapak kita nak beli apa, nak pergi mana. So memang masa tu, zaman tu memang zaman yang sangat diuji oleh Allah lah tentang kita punya popularity tu lah. Of course. Tapi at one time Kak Linda kahwin kan. Kak Linda kahwin time Elite tengah on the top. Tengah-tengah 19 tahun tu Kak Linda kahwin. So mungkin itu jodoh dah sampai. Kalau ikutkan memang tak kasih lah. Kak Linda tak kasih lah kahwin sebab budak kan. Tapi itulah jodoh dah sampai dan Kak Linda kahwin masa tengah up. So kira kacau sikit lah Elite punya performance, dia orang punya show apa semua lah. Tapi Kak Ina datang balik. Kak Ina support balik sebab Kak Ina beranak, anak pertama. Kak Ina masuk balik Elite. Bukan Kak Ina tak keluar pun Elite. Kak Ina berhenti sebab kahwin, berehat sekejap. Berehat sebab pregnant kan. Masa tengah pregnant pun 3-4 bulan perut tak nampak lagi masa tu. So menari lagi, pergi show lagi. So bila dah 6 bulan dah nampak perut, baru kita stop. Kak Ina stop, and then bila beranak masuk balik. Sebelum kita masuk ke dalam macam tempoh marriage ataupun nak jadi seorang ibu akak, akak sebenarnya, okay, Amy nak tanya a few things pasal Elite lah sebelum kita masuk ke dalam chapter yang seterusnya. Okay. Yang pertamanya adalah, dengan gaji sebesar itu, semua orang tengah driving Honda Bullet, apakah mungkin bila akak tengok balik, satu benda yang akak beli pada ketika itu yang akak rasa, alamak, ini memang sedikit gila lah yang saya pernah beli benda tu, selain daripada Honda Bullet? What was like the craziest thing yang akak berbelanja pada ketika itu? Ya Allah, banyak lah. Ke makeup ke, entah, something yang macam silly. Jam Cartier sampai 2-3. Akak masih ada ke jam tu? Itulah, maid curi. Kak Ina masa tu banyak maid. Maid pun curi barang pun, kita tak heran masa tu. Tiba-tiba dah hilang inilah jam apa tu, Philip Cheryl. Philip Cheryl masa tu dah pakai tau. And then dah hilang pun, selamba je. Mana pula maid aku ambil ni. My God, akak. Banyak orang gaji curi. Wow. Kita dah pakai macam Kak Linda, tak tahulah yang lain. Tapi Kak Linda memang Cartier tu ada 2-3. Lepas tu Philip Cheryl. Lepas tu ada gelang yang jenis yang white gold, ada diamond, harga RM12,000 satu. Beli sampai 2-3. So macam selamba je nak beli apa-apa. Faham. Tapi kalau sekarang Kak Linda ajar anak Kak Linda lah, jangan membazir. Faham. Tapi zaman Kak Linda dulu memang mungkin kita duit sendiri kot. Jadi kita rasa macam dah penat kan. Of course. You kena treat yourself juga. Orang selalu cakap kan. My parents tak kisah pun. Dia suka anak dia cantik. And then shopping lah duit dia. Dia dah penat. Faham? So macam tu lah. Interesting. Untuk akak yang, okay, so itu kita dah cakap pasal macam lifestyle changes terhadap financial tu satu akak. Tapi untuk akak jadi seorang yang sangat famous, macam mana akak handle dari segi macam sahabat sebagai seorang anak yang remaja juga, like a young girl yang ada friends. Sekarang akak dah jadi sangat famous sampai satu mall akan tunggu untuk akak. Adakah benda tu mengubah kawan-kawan yang akak ada ke? Zaman tu? Zaman tu. Kalau kita fikir balik, Kak Linda fikir balik, Kak Linda tak pernah sombong dengan sesiapa pun masa tu. Sebab kawan, masa jumpa, lepak dengan kawan semua. So mana ada kawan lah. And then dengan family pun selalu jumpa. Kita rasa macam bila flashback balik, tak ada pun istilah macam, oh, I popular. I tak nak jumpa dah kawan I. Oh, saudara ni ajak jumpa, tak nak. Tak ada. Zaman tu memang saudara memang sayang lah Kak Linda lah. Best. Sebab biar birthday Kak Linda akan buat besar-besaran. Panggil semua atuk nenek pergi datang. Orang buat birthday dekat hotel, Kak Linda buat hotel Marriott masa tu. Kat ballroom tau. Buat birthday pun kat ballroom. Lepas tu semua kita ajak semua saudara mara. Wow. Bukan ajak sikit-sikit, tak kira-kira packs ni. Siapa nak datang-datang. Wow. Akak buat open house. Macam buat open rumah. Padahal kira packs masa tu. So masa zaman tu lah Kak Indah rasa macam dah puas dah Allah tu bagi. Macam-macam Allah bagi.
Tapi Alhamdulillah Kak Ina tak pernah lupa. Macam you cakap tadi, Kak Ina tak pernah lupa kawan-kawan, tak pernah lupa saudara mara, adik-beradik. Never. So akak punya macam famous tu tak pernah mengganggu lah. Tak pernah, Alhamdulillah. Itu yang membuatkan rezeki sampai sekarang ada. Sebab Allah bukan tengok kita sekarang, Allah tengok kita dulu. Siapa kita dan apa yang kita dah buat kebaikan dulu, kadang-kadang sekarang baru Allah balas. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Benda tu kan sampai balik dekat pintu kita. Betul. So then bila akak membuat keputusan untuk, jodoh tu kita tak boleh control kan. Tapi itulah mungkin satu keputusan yang sangat besar dalam kehidupan akak. Dan keputusan yang mungkin orang akan question macam, tapi akak dah ada segala ni, kenapa tak teruskan je untuk jadi artis? Kenapa pilih untuk jadi seorang wife, seorang ibu? Dan macam mana benda tu ataupun akak punya roles yang baru mengubah life akak dengan cara yang cukup besar juga. Okay, ini kalau nak cerita bukan nak riak kan. Tapi zaman Elite memang ramai peminat. Faham. Elite ni memang ramai orang. Sampai sekarang akak tak ada beza. Bukan. Maksudnya minat dari sini orang nak kahwin pun ramai. Orang nak tamat minang pun ramai. Susah juga akak untuk akak nak pilih kan. Ya, zaman tu bukan calang-calang tau. Bukan biasa-biasa. I'm not surprised agak. Betul. VVIP semua. And then sampai bunga depan pintu. Dapat present depan pintu. Dekat show hotel, orang hotel hantar barang. Bayangkan handphone. Sana dia orang tahu akak ada kat situ. Memang show show lah. Of tahu show. Akak pernah, dia scary ke akak rasa? Tak. Dia bukan scary. Kita tahu lah siapa yang hantar. Dia professional lah. So yang hantar tu pun bukan calang-calang. So dengan bodyguard datang semua dengan polis semua escort. So quite scary juga tak? No. Dia orang datang escort, kita pun bangga lah. Macam okay, faham. Bukanlah datang sorok-sorok tu takut lah kan. Scary lah. Faham. Tu macam siapa dia ni pula. Ini tak. Datang dengan bodyguard semua. And then bodyguard turun hantar barang depan pintu bilik. Macam tu lah. So memang itulah zaman-zaman tak Kak cakap. Benda yang kita tak expect. Jadi sebab tu jodoh tu cepat. Sebab ramai sangat. And then my parents macam risau. Macam ramai sangat yang nak ni, then kahwin je lah. Faham. Ambil lah salah seorang. Macam tu lah kan. Faham. Macam tu tak nak lah anak dia macam risau lah juga. Ya, faham. Sebab tu Kak Linda paling awal kahwin. Pada ketika itu, akak ada tak terfikir macam mana macam keputusan untuk berkahwin akan mungkin mengubah berapa banyak yang akak boleh ada bersama Elite? Mengubah timing yang akak boleh ada dengan Elite. Contohnya kalau akak jadi seorang ibu, kalau akak mengandung, macam mana nak perform pada masa yang sama? Sebab duit dah banyak masa tu. Okay. So kita tak rasa macam kalau kita masuk Elite pun, kalau kita tak ada Elite pun kita dah rasa kita dah ada duit dah. Faham. And then kita punya future husband pun ada duit. Faham. So faham tak Amy? Maknanya kita dah confident dah. So security tu yang paling penting sekali lah. Ya, rumah dah ada masa tu dah beli. So faham tak? Kita tak rasa macam alamak kalau aku kahwin ni aku tak ada job. Alamak tak ada duit, tak ada apa. Tak ada. Semua dah ada dah lock semua. So bagus. that's why sangat awal planning semua ni. Tak ramai yang 19 tahun ada benda ni. Mungkin sebab itulah, sebab Elite terlalu banyak rezeki yang masuk that time. And then Kak Linda banyak kakak-kakak yang nasihatkan untuk simpan duit apa semua. So bila jodoh tu sampai, kita tak jadi masalah lah macam nak kahwin tu. And then kita lagi suka, macam my parents suka kalau kakak kahwin awal sebab ada orang jaga. Faham. Dia risaulah nak dia pergi sorang-sorang keluar pergi show ke apa kan. Kalau ada husband dia mak bapak ni biasalah. Dia tahulah akak akan sentiasa ada seorang yang jaga akak, yang akan ada dengan akak. Betul. Untuk akak sendiri, akak pernah tak macam selepas akak dah jadi seorang ibu, dah mengandung, rindu nak perform dengan Elite? Tu selalu. Sampai sekarang kita akan rasa macam rindu. Tapi bila tu yang buat reunion tu, sebab rindu lah tu. Kita ada group WhatsApp. 5-5 ni. So kita orang kalau boring ke, kita orang akan cakap, jomlah jumpa, jomlah kita buat album, jomlah kita buat show. Kita orang sama-sama akan discuss dalam group. Wow. Best ni untuk ada persahabatan yang selama itu akak. Ya, memang kita orang rapat sampai sekarang. Alhamdulillah. Bagus. Mungkin sebab akak satu lagi kan, kehidupan akak sangat unik. Tak ramai yang boleh relate dengan akak selain daripada ahli-ahli kumpulan Elite yang lain. Sebab diorang ada lah dengan akak kan. Ya. So itu adalah sesuatu superpower lah yang you guys ada, yang orang lain tak boleh relate. Sekarang bila akak terfikir balik, apakah mungkin satu moment yang you guys pernah share yang akak tak boleh lupakan sampai sekarang?
Dari segi apa? Entah, macam behind the scenes lah. Benda-benda friendship ke, performance ke, you guys paling nervous sekali untuk apa ke? Banyak lah, Ili. Tapi yang salah satu cerita seram lah pasal kita orang masuk bilik hotel ada hantu. Sampai sekarang tak kita orang ingat. Cerita ni macam mana tak? Kita ada show dekat Seremban rasa. Dua kali kena. Satu Seremban, satu Johor. Okay. Hotel tu tak ingat lah apa nama hotel tu. Nanti kita cerita lah balik hotel apa. Takut pula hotel tu sekarang tak laku belakang sebut. So, kita show. Dah habis show malam. Ni kat Seremban Kak Linda, AB dengan Azhar satu bilik. So, bila kita nak tidur malam, rasanya AB belah hujung sekali. Kat tingkap, Kak Linda tengah, Azhar tepi sini. So, kita orang macam mula-mula dia kacau TV. Tiba blackout. Bila blackout yang dua ekor tu suka jerit. Belum apa-apa dah jerit dulu. Tak tahu pintu mana nak keluar dah. So, tengah-tengah jerit, dia buka lampu. So, kita orang call, kita orang yang manager. Tadi blackout lah, nak tukar bilik lah ni. Tak adalah, okey lah, tak ada apa lah. Okey. So, Kak Ina pergi toilet. Baru nak tidur, dekat tingkap bilik ada orang ketuk. Tingkap bilik. Tolonglah. Dah lah, kita dah terbayangkan, ada orang. Padahal tingkat tu tak ada orang boleh masuk. Just imagine. Tingkat tu berapa? Mungkin 30, 20. Siapa nak panjat? Tapi ketuk macam nak masuk. Dekat tingkap. So, masa dia ketuk tu, Abby dah melompat dah ke katil belah sini. Kak Ida lompat semua dah melompat. Keluar pada pintu. Kita orang keluar pada pintu, kita orang lari tak tahu ke mana. Tak tahu tak pergi mana. Kita orang keluar bilik. Macam orang gila jerit semua. Lepas tu call reception apa semua. Macam mana tak perasan lah. So, manager datang. Tukar bilik dan kita tanya bilik tu ada floor tu ada orang tak? Dia orang kata ada tapi sebenarnya tak ada orang pun floor tu. Memang saja je dia letak elite seorang-seorang kat situ. Gila lah. Memang hantu lah. Senang cakap. Itu yang kat Seremban tau. Yang kat Johor. Yang kat Johor macam mana pula? Kat Johor lagi worse. Okay. Kat Johor, kita nak balik dan orang cakap jangan pergi tingkat 7. Dia orang kata tingkat 7 tu dah tutup. So jangan tekan tingkat 7. Okay. So kita orang masa tu tingkat 6 rasanya. Tingkat 6. So nak balik bilik. So kita orang borak. Sekali lift tu ting. So kita orang terus keluar lah. Tapi masa nak keluar tu macam ada level sikit tau. Macam kan lift dia tak level kan. Dia macam. So kita macam melangkah sikit lah. So sampai borak. Sampai ke bilik kita orang tu. Kita teringat bilik yang dia kata jangan pergi tu. Dia pergi bawa kita kat bilik tu. 47 ke macam something like that lah. Bilik yang berhantu tu. Kita orang pergi nak ketuk. Just imagine. And then? Lepas tu kita orang pusing balik. Kita orang tengok kapet tu lain daripada kapet yang kita orang. Memang kapet tu kapet tak pernah tukar. Memang, seram lah. And then? Tempat tu memang ada kes bunuh bilik tu. So hantu tu bawa kita pergi tempat tu lah. Dan Kak Ida lari balik lah. Kita orang lari balik masuk hantu lift. Hantu pun nak konsert lah Kak. Kita masuk lift tekan lift tutup. Lari tapi balik. Tak nampak lah apa-apa. Tak nampak tapi floor tu gelap. Tapi macam mana kita boleh jalan? Mungkin kita macam terlalu shock bercakap kot. Cakap. Nak ketuk je. Kita orang pandang Isyada yang jerit masuk balik. Lift. Masih baik lift tu tak tutup lagi. Lift tu pun tak tutup. Dia macam tunggu. Dia macam stuck. Dia tolong kita lah kot. Dia nak kacau lah. Dia nak kacau kita. So, dia nak make angry Kak. Aduh gila lah. Kesian Kapet dia, Kak Ina ingat lagi kapet dia warna merah. Bilik yang floor tu je merah. Floor lain tak ada. Floor lain warna dah tukar dah. So then after that orang cerita lah memang floor tu berhantu. So Akak belah dari that floor and then kita masuk bilik kita orang dan tidur dalam keadaan ketakutan lah. Cepat-cepat nak balik lah. Tidur juga kat dalam hotel tu. Lagi lah. berani dari I lah kumpulan ini. Sorry I dah balik KL. Mana boleh kita show tak habis lagi. Kerja tak habis lagi. Kena settle kerja. Betul kan. Tapi ramai lah tidur dalam bilik. Kita orang macam satu geng kena sekali. And then selepas tu taklah dikacau lah. Tak adalah. Dah tidur tu dah baca lah ayat kursi semua lah. Ayat-ayat semua baca. Weh gila lah cerita ni. Memang gila. Kena takut sampai sekarang kalau cerita balik macam Allah janganlah takut sebab ada macam fobia nak pergi hotel kan kena tanya dulu floor ni ada orang tak. Kadang-kadang kita jangan sangka bila kita duduk kadang-kadang floor tak ada orang.
Oh, I kena fikir banyak kali ni kalau nak travel lagi lah, I rasa. Ya. Kena banyak buat siasatan hotel tu dulu. Check dia okey ke tidak. Kak Indah baru-baru ni pernah kena kat Melaka tau. Kak tolonglah. Itu bukan elite. Itu bukan elite. Aduh. Kak Indah kena. Itu aklik. Anak Kak Indah ada. Saksi. Apa jadi? Apa jadi? Apa cerita dia, Kak? Ada budak main-main pukul 3 pagi kat floor. Ingat kan baru budak tu nak check in. Rupanya dia orang main kat floor tu. Mana ada orang check in pukul 2-3 pagi. Main kat floor mana, Kak? Floor kita orang tu lah. Oh, dia kan main kat luar pintu? Budak tu main. Oh my God. Gelak. Seorang-seorang? Tak tahulah dia main dengan Akak siapa. tak tengok ke? Tak nak lah. Kak Lina dah lah penakut. So akak dengar macam bunyi budak tu bunyi bising-bising. Budak main-main apa semua. Tapi kita fikir macam mungkinlah orang check in lah. Budak-budak yang tak tidur lagi. Kita fikir macam tu lah. Sebenarnya tak ada pun. Memang hotel tu bila Kak Linda ada komen dekat Kak Linda ada promote hotel tu dekat IG. And then ada orang komen, Kak, tak kena ke ni. Akak terus pergi DM orang tu. Awak siapa ni? Kak, saya staff sana. Saya dah lama berhenti. Kak tahu tak, tempat tu akak kena tak kacau? Ya, Kak kena. Akak kena sekian-sekian dengan budak yang ada. Memang Kak, hantu dia akan tunjuk muka Kak kalau akak keluar. Dia memang hantu ganas. Kalau akak buka pintu, dia boleh berdiri tengok. Oh ya ke? Saya dah berhenti kerja lah, Kak. Budak tu kata dia dah berhenti kerja. So, just one of the staff yang dah berhenti kerja kat hotel tu. Sekarang kalau Kak Indah dapat datang lagi hotel tu, sorry lah, kamu nak duduk-duduk lah. Aku tak nak, free pun tak nak. Akak rasa macam ni, I cadangkan kan, akak buat satu list lah. Hotel jangan pergi macam tu. Lepas tu akak WhatsApp personal je kat Amy. Just macam lepas tu akak akan dengan Amy akak bagi tahu lah nanti. Nanti kalau Amy nak sekarang travel, tak boleh. Okay. Nanti kalau Amy nak travel, Amy WhatsApp dekat Kak. So Amy cakap, Kak, ni okey tak? Ni ke? Macam akak macam tahu lah cerita hantu. Cari hantu. Weh, scary tu. Ui, dahsyat. Oh my God, Kak, I pun stress dah dengar. Okay, selain daripada cerita hantu, cerita best time elite terkeluar cerita hantu. Ui. Oh. So apa macam cerita-cerita best-best yang akak tak boleh lupakan pasal elite pula, selain daripada hantu lah. Cerita yang menghantui akak sebabkan dia best sangat. Cerita elite yang best, of course lah, kita orang buat show. Orang peminat ramai. Itu je lah yang best pun. Lepas tu kadang benda-benda lawak lah. Ada sekali rasanya Azhar kot, dia ada buat apa tahu, dia pusing ke tergolek ke apa, adalah benda-benda macam tu. Semua tu itulah. Ada yang kelakar, ada yang itu je lah yang best. Kalau zaman elite kan. Dan yang paling excited bila dapat hadiah. Kita orang pernah show di Brunei. Under Sultan Brunei yang panggil untuk birthday anak dia. So masa kita pergi show tu, kita masuk bilik, ada bilik anak-anak dia, and then anak dia tunjuk bilik perfume dia. So dia cakap, kakak Elite ambil lah whatever you want. So kita orang tanyalah dengan maid dia, boleh ke? Yes, boleh. Kalau anak dia yang suruh ambil, then you guys can take as much as you want. Ambil je lah perfume. Akak cakap bilik perfume? Bilik perfume sahaja. Bilik perfume dia? Ya. And then dia punya kereta, anak-anak dia kecil, bayar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Wow. Kereta dia Bentley tapi Barbie doll, Batman. Oh, that's so good. Semua kereta-kereta yang kartun semua, tapi semua kereta yang wow. Itu memang elite punya zaman, yang paling excited. Kita orang akan cerita benda ni berulang kali. Sebab nak dapat show yang the best is kat Brunei lah. Of course. The best. Apakah satu benda yang akak rasa macam diubah dalam diri akak sendiri sebabkan akak pernah lalui fasa elite ni? What was the main thing about akak sendiri yang bertukar? Atau yang akak belajar? Confident lah. Really? Because dengan elite, kita banyak semua benda sendiri. Kita dah biasa berjumpa dengan orang, menyanyi, lepas tu bercakap, buat talk. Banyaklah elite. Masa tu seawal umur 16-17 tahun, kita dah berani duduk atas stage dengan beribu orang untuk kita entertain orang semua. So daripada situ kita dapat keberanian. Not only me lah, semua elite-elite lain pun semua sama. Kita orang dapat satu confident level kita tu betul-betul very high lah. Macam kita rasa macam tak takut apa pun. Sebenarnya kita tak takut apa pun lah bila dah masuk elite ni. Kita jadi berani. Sebab you kena perform untuk ramai orang. Kena perform, and then kita kena interview dengan wartawan. Lepas tu bila kita jumpa organizer ke apa ke yang buat event, kita kena entertain. Lepas show kena cakap, borak apa semua. And then kita buat dinner show. Setiap dinner show lain-lain tempat,
lain-lain company. So nak kena layan orang-orang yang berjumpa ramai orang, businessman, semualah. Then so awal belasan tahun. So you matang lah masa tu. Lagi awal kan? Ya. So bila akak macam lebih fokus kat acting lepas akak dah kahwin semua tu, adakah cara akak menghadap kerjaya akak berubah sebab sekarang akak rasa macam acting kan lebih berseorangan daripada berkumpulan? Was it different for you akak? Kak Linda memang berlakon daripada budak, tapi Kak Linda prefer menyanyi lagi daripada berlakon. Because of timing. Sebab berlakon you kena, komitmen you kena lama tau. Kat betul. Location you tak boleh nak balik cepat. Kak Linda ada nak cepat pula. Kita ada OCD, nak benda perfect. Kalau macam ni Kak Linda rasa semangat. Sebab datang kita dah fresh, dah mandi, dah apa datang kan. Tapi kalau shooting daripada pagi you nak mandi macam mana? You kena tunggu sampai malam. Lepas tu malam you ada scene lagi. So you kena berpeluh dah apa, perut kering. So jadi macam Kak Ina tak suka lah live macam tu. Faham. Tapi sebab Kak Ina minat berlakon, tapi Kak Ina tak suka kalau dapat pilihan, Kak Ina tak suka duduk dalam location yang lama. Kak Ina lagi suka buat show. Faham. Sebab show sekejap je, one hour kita dah boleh balik. So berbeza lah. Cuma berlakon ni kepuasan bila dah siap drama you. You akan nampak you punya acting tu bila dia dah edit semua, dan you akan rasa kepuasan bila you nampak lakonan you berjaya. Macam show pula kat situ juga you dapat kepuasan. You habis nyanyi you dah release dah. So dia lain lah. Mungkin show tu kena banyak. Kan? Sebab you kena sentiasa rasa macam okay, puasa hari ni I perform untuk orang ni, besok orang lain pula, besok orang lain pula. Berlakon bagus lah untuk orang-orang yang memang, kalau zaman Kak Indah belum kahwin, belum ada anak, okay. Tapi kalau sekarang you tanya Kak Indah nak berlakon lagi tak? 30 episod, 100 episod, tak apalah. Kak Indah rasa tak apalah. Terima kasih. Boleh bagi orang lain dulu. So akak, bila akak jadi a mom for the first time, macam mana perasaan akak jadi seorang ibu pada ketika itu? How is it to be like a mom? Nangis, takut. Sebab masa tu 19 tahun kan, ada baby kecil keluar. Alah, anak siapa ni? Kecil kan. Lepas tu uek-uek nangis. Kan? Nangis, takut. Faham. Nak pegang pun macam tak nafas macam tu. Macam anxiety jugalah. So lamalah nak menerimanya. Faham. Sebab Kak Linda nak beranak dia, yang anak Kak Linda sekarang ni 26 tahun, okay? The eldest nak kahwin soon, ujung tahun ni. Oh my god. You kena datang. Oh, boleh kakak. Boleh. Okay, and then cepat ni masa berlalu kan kak? Kalau dia nak 26 this year. Dia lahir tahun 2000. Macam tu lah. And then masa nak beranak tu, doktor kata dia dah songsang tau, kaki bawah kepala atas. So doktor kata kadang-kadang last minute dia akan pusing. So Kak Linda mengharap lah Kak Linda normal. So masa masuk labor room, baby tu dia tak pusing. So kaki dah keluar, Kak Linda dah sakit perut. So I dah buka almost 10 cm. So doktor kata kalau orang lain dah beranak dah push dah. Tapi Kak Linda tak sakit. Bukan tak sakit, sakit sikit. Tak rasa sakit sangat. And then Kak Linda ingat Kak Linda boleh. Rupanya kaki dia keluar. So kaki keluar, doktor tolak kaki dia and then masuk emergency room untuk caesar. Itu yang banyak pengalaman kat situ. And then bila dah dia keluar, dia lahir, Kak Linda nampak baby tu kecilnya. Ya Allah, dia 2.1 pula tu. It's very small. Very small. Dia macam, kecilnya apa ni? Macam tu. Nampak muka, nampak tangan kecil. So tahu I rasa takut. Wow. I tak tahulah kalau orang lain yang first time beranak. Mungkin I think first time beranak semua orang akan rasa takut tu kan. Takut tu. I think second time beranak pun akan ada ramai juga yang rasa macam takut. Sebab nampak tak bersedia untuk kuku-kuku dia kecil semua kan. Macam tak boleh lah. Tak boleh imagine macam ya ke anak I macam tu. And dia perubahannya sangat besar. Apa lagi untuk seorang yang dah biasa perform, dah biasa keluar, sekarang kena dekat rumah dengan baby. Berapa lama untuk akak macam biasakan diri untuk jadi seorang ibu? Kak Linda sebab bertuah sebab my mom ada. So my mom banyak support, dia jaga baby, tolong apa semua. And then Kak Linda dia jaga berpantang 44 hari, tak minum ais sampai 100 hari. And then Kak Linda kecil balik, kurus macam anak dara balik. Dalam masa 44 hari tu dah jadi back to macam elite balik lah. Macam zaman elite balik. Sebab tu Kak Linda boleh buat show. Secepat gila. Sebab my mom jaga betul-betul. Makan jamu, semualah memang.
Daripada situlah kita tak adalah rasa macam, kalau orang beranak ni kan ada moroyan lah, apalah kan something macam pressure lah, depression. Kita tak ada, Alhamdulillah. Postpartum. Memang jaga makan jamu semua. Dia bagi makan jamu, and then my mom ni memang jenis yang dia tak kasih anak dia minum ais semua tak boleh. And then Kak Linda pun rasa macam bila family support tau. Mak, abah, adik-beradik semua ada. So kita tak ada rasa kata macam lain lah, ada anak kecil. Sebab happy lah, sebab semua orang jaga. Sebab Kak Linda memang tidur pun masa tu mak tidur dengan baby. So Kak Linda ada support system, itu sangat penting. Memang bertuah lah masa tu. And at that time macam mana nak handle macam nak jadi seorang ibu yang baru dengan kerja pada masa yang sama? Was it okay for you, Akak? Okay je, sebab masa tu maid ada, my mom ada, my dad ada lagi. So kira macam tak ada masalah lah bila fikir balik kan. Zaman tu lepas habis pantang terus buat show je. Terus pergi shooting pun ada. So busy balik macam biasa. Untuk nak dapatkan second baby tu 2 tahun break untuk dapat second baby, which is Memen lah. Masa tu gap 2 tahun. So lepas Memen lahir pun Kak Ida still kurus lagi. So Kak Linda cepat kurus zaman tu lah. Sampai nak ketiga kurus lagi. Macam tu. Untunglah genetik tu, Akak. Tapi bila dah masuk anak keempat, dia dah jadi mesti dah berisi lah. So kena diet and jaga semua. Dengan jamu. Akak, kita dah sampai dekat topik Memen ni yang Amy nak tanya juga. Sebab saya rasa macam arwah Memen dia seorang yang, sebelum kita masuk dalam apa-apa pun, Amy nak tahu sedikit pasal dia. Walaupun dia dah tak ada dengan kita, dia seorang yang macam mana, Kak? Ya Allah, kalau dia ada sekarang, dia akan meriahkan semua kat sini. Dia akan tegur semua, dia akan salam, dia akan buat lawak. Dia very happy go lucky, and then dia tak pernah sakit seumur hidup dia. Dia seorang anak yang sihat walafiat. Dia main bola, masuk music kat sekolah, semua performance dia masuk, semua show dia masuk. Dia memang mengikut Kak Linda lah, macam berani nak menyanyi. Seorang penghibur. Penghibur betul-betul. Dia, kalau kita suruh dia berlakon tau masa tu. Dia dah pernah berlakon apa semua. Dia dah berlakon cerita. Banyaklah berlakon drama. Masa kecil-kecil dia dah. Dan dia tak ada berlakon, tak ada kata macam next scene. Tak nak lah. Tak ada. Dia tunggu. Ngantuk-ngantuk pun dia tunggu. Sebab dia memang bersemangat. Darah seni tu ada kat dia. Tapi cuma ada 2 kali yang Allah duga Kak Ina tak perasan. Sekali dia balik sekolah, masa tu umur dah jam 4 ke jam 5. Dia balik sekolah, dia turun daripada bukit tu, dia lari terus ke Kak Linda sebab dia excited Kak Linda ambil dia. Sebab sikit lagi nak kena langgar kereta. So kereta tu laju gila, dan dia macam sok. Itu sekali Allah nak ambil nyawa dia, tapi tak signal. Kak Linda ingat balik lah. Dan sekali lagi kita orang pergi holiday. Dia lemas depan Kak Linda, tapi Kak Linda tak perasan. Dia dah, tangan dia dah tinggal tangan je. Kak Linda tak perasan. Kak Linda boleh macam depan, tapi Kak Linda boleh borak apa semua. So 2 kali Kak Linda diduga untuk Allah nak ambil dia, tapi tak sempat ambil sebab Kak Linda dah selamatkan dia. So Kak Linda kat situ, Kak Linda fikir dah 2 kali dah Allah nak ambil. So yang ketiga Allah betul-betul ambil lah. So dia ada diagnosis Burkitt lymphoma, Kak? Ya, Burkitt lymphoma. Dan macam mana bila macam Akak first dapat tahu pasal diagnosis ni? Dia masa dia umur, dia darjah 6, darjah 5 nak masuk darjah 6. Dia sakit perut. Asalnya sakit perut je kat sekolah. Cikgu cakap, Mama nak balik sakit perut. So Kak Ina bawa balik rumah, pergi doktor. Ingat dia sakit perut biasa. Dia pun cakap sakit perut biasa je. Tak pergi toilet kot, dia geli, dia kata. Nak pergi toilet sekolah. So Kak Ina cakap Tapi my mom cakap, my mom tidur bilik dengan dia. My mom sayang sangat dia. So my mom cakap, Mama ni selalu tiap-tiap malam dia sakit perut tau. Cuba pergi check doktor. Dia orang tua kan. So cakap, my mom dapat insting macam, takutlah ada apa-apa. So Kak Indah macam, tak adalah mak. Tak ada apalah mak, sakit perut je. Ya, tiap-tiap malam mak sapu minyak. Mak kata kan, maksudnya dia something wrong kat perut dia. So tak apalah, nantilah lepas minggu, 2 minggu Kak Indah biar. Masuk macam nak dekat sebulan. Dia cakap Kak Indah, Mak, Mama ni sakit, susah nak membuang lah, dia kata. So Kak Indah bawa pergi doktor. Masa tu Kak Indah bawa pergi doktor. And then doktor check, tak ada apa. Doktor bagi ubat, buang air. Saya balik, bagi ubat makan, buang air semua. Dia buang air macam biasa, tapi still sakit perut lagi. So masa tu Kak Indah dah macam, ni memang takut lah sebab sakit perut tak hilang.
So cakap dengan dia, Maman sakit perut tu rasa macam mana? Susah nafas ke apa? Tak. Dia kata macam sakit-sakit sedap. Dia kata macam sakit nak buang air yang mengulas lah, dia kata. Yeah. So Kak Linda buat appointment, pergi ke kerajaan, masuk skop. Dari mulut tak nampak, dari belakang pun tak nampak. Tak ada. Tak ada apa. So dia sakit lagi. Dia balik rumah sakit lagi. So bila dia sakit, dia dah start muntah. Dia makan, dia muntah. Lajunya benda ni macam... Yeah, very fast. Kena Google pasal Burkitt Lymphoma ni, dia grow every 7 hours. 7 hours dia grow. Every 7 hours tau. Cepat gila. And then, Kak Linda tak puas hati, pergi terus buat MRI di swasta. So kat Shah Alam, di DEMC Hospital. So doktor masuk je MRI, keluar je nampak ada satu ketumbuhan di dalam perut dia, di usus, di luar usus. Ada satu daging bulat seberat 1 kg. Kesian. Macam mana dia carry 1 kg tu dalam perut dia sebab dia kurus. So maknanya perut dia mengambil ruang besar lah dalam perut dia. Perut dia kecil je, mungkin dia boncit sikit lah. Tapi mungkin dia jadi macam ada baby lah dalam perut kan, dalam daging. So daging tu kena keluarkan daging tu. So Kak Linda dapat satu surat untuk bawa ke HUKM, jumpa dengan Prof Dayang. I remember Dr. Prof Dayang yang ambil kes. So the next, sebab mungkin Kak Linda artis, diorang kenal, diorang queue up. Terus buat operation. Maknanya hari ni masuk, besok masuk bilik operation lah. And then what happened Kak? Okay, masa kat operation room, doktor dah cakap, okay, kita akan keluarkan dia punya daging ni, proses dalam 6 hours operation tu. Tapi dia dah drag benda tu sampai 12 jam. Kak Linda tunggu kat luar, you just imagine. Dalam 12 jam Kak? Yeah. And then kita orang ni kat luar, you just imagine. Oh my God. Kak Linda fikir macam, antara hidup dan mati lah anak aku ni. Kan? Semua parents, semua family dah tunggu kat luar dah. Tunggu dia keluar, nak tengok apa keputusan. And then, lepas tu, tak makan lah, tak minum semualah, duduk tunggu. And then doktor keluar, pakai baju biru apa semua. Okay, boleh kita jumpa kat bilik. Satu bilik, kita nak jumpa family. So, kita orang pergi berdebar-debar lah jantung. Atuk dia ada semua. And then cakap, okay, sekarang saya nak bagi tahu, the operation is successful. Alhamdulillah, kita pun Alhamdulillah. Tapi, ada bad news. Okay, apa tu doktor? Bad news apa doktor? Nak tahu kan? Usus dia kita kena letak kat luar. Kita kena pakaikan dia stoma bag. Why? Saya tanya, kenapa? Ostomy. Sebab dia kata dia tak nak nanti ada infection dekat usus dia. So dia keluarkan dulu usus tu, dia pakaikan bag. Berapa lama? Saya tanya soalan tu. Saya tanya doktor, berapa lama takkan nak duduk macam tu dengan pakai bag kat luar apa semua? Berapa lama kita tak boleh nak jangka. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. It depends on kita punya treatment apa semua. And then kita nak bawa dia punya sample pergi ke overseas tau. Untuk check dia punya sample tu adalah pertumbuhan biasa ataupun cancer. So dia ambil masa dalam one week ke 2 weeks lah untuk dapatkan keputusan tu. Cancer atau bukan cancer. Masa tu belum tahu cancer tau. Masa Kak Indah rasa dia keluar daripada operation room tu, dia tak sedar. Dia macam pingsan lah. Lepas tu wire penuh apa semua. Kak Indah dah menangis dah macam, oh my God, anak I yang happy kan. Tiba-tiba nampak dia atas tu ada stoma bag. Macam orang cacat lah. Macam oh my God, macam mana ni Maman bangun ni, macam mana nak bagi tahu dia ni. Kak Indah fikir. Ada gambar dia dalam phone. Kalau tengok ada gambar dia masa dia oksigen semua tu kan. So kita orang dapat tahu dia masuk bilik dulu lah. And then kena jaga dia macam biasa. And then dia sedar, dia nampak stoma bag dia. And then dia nangis. Dia cakap, kenapa ada ni? Tapi akak tipu. Akak cakap, sekejap je. Mungkin sebulan lepas ni masuk balik. So dia confident lah. Okay. So Kak Indah banyak tipu dia lah. Sebab kita tak nak dia down kan. So nak tahu lagi cerita. Ya, nak. Lepas 2 minggu, dapat keputusan kan. Doktor nak jumpa family. So masa tu Maman dah start physio. Dia tak boleh jalan dah. Lepas operation tu dia jalan. So dia kena jalan macam orang cacat lah. Kena pegang besi semua. So kena duduk dalam wheelchair apa semua. So lepas 2 minggu lebih, doktor nak jumpa family untuk meeting. So kita orang family semua dalam bilik. Nak kena tahu keputusan.
Masa tu semua ada, and then doktor cakap okay, kita nak bagi tahulah, kita dah dapat result untuk anak you, ni sekian-sekian, mama ni pesakit dia ni very rare, memang tak pernah ada, jarang orang dapat. Dia bengkit lymphoma stage 4. Kak Lina nak pengsan. Bapak dia lari bilik air, tak nak dengar doktor cakap, tengah meeting yang bilik tu lari pergi toilet meraung. Bapak dia dah meraung dulu dalam toilet. And then masa nak pergi toilet tu, bapak dia terdengar macam ada orang dengar kat pintu. Sekali kita orang macam tengok, Memen. Dia dengar doktor cakap yang dia ada kanser. So dia lari, kita orang pergi kat dalam HUKM tu macam satu jalan jauh kosong untuk nak pergi ke ward dia. So kita nampak dia tengah tolak wheelchair nak pergi ke ward dia balik. Sambil nangis. So dia macam movie. So dia nangis, dia nangis, tolak wheelchair dia, nangis sampai ke ward dia. And then daddy dia lari ke toilet, nangis seorang-seorang. I dah lost. Macam orang apa tak, I tak tahu apa, I nak jadi apa. I pergi kat Memen, kat bilik dia. Dia ketuk kepala dia, dia cakap, kenapa dia anak kanser? And then kenapa Allah bagi dia? Kenapa dia? Dia tanya akak benda tu. And akak sendiri tak boleh nak jawab sebab akak sendiri pun tak boleh nak terima sebenarnya. Belum. I'm not ready. That time I'm not ready to accept yang okay, anak aku kanser. Tak boleh. Macam apa yang dia tak boleh terima, Kak Indah pun tak boleh terima. And then daddy dia pun tak boleh terima. Semua dah main ketuk-ketuk kepala dalam toilet, nangis. Semua family dah, seorang nangis sana, satu penjuru, seorang nangis sana, seorang nangis, semua nangis. And then ada kat rumah yang call, bagi tahu Memen cancer stage 4. Yang dalam phone pun meraung. Semua nangis yang tak boleh makan. Yang tengah makan masa tu, dia orang cerita balik lah, tengah makan, dapat call, Memen cancer, tak makan semua. Semua serentak. The whole family, di mana-mana sahaja, semua menangis serentak. And tak boleh terima. And Memen lah yang paling sedih sebab dia cakap, kenapa Memen? Kenapa Men Ma? Kenapa Memen yang kanser? I macam nak jawab, Mama, sebab Memen special, I cakap. No, dia kata, sebab Allah tak sayang. Allah tak sayang Memen. Sebab tu Memen kanser. Tak, Allah sayang Memen. Allah sayang Memen. Sebab itulah Allah bagi Memen kanser. Sebab Allah sayang. Tak, Mama tak tahu, dia cakap. Tengok rambut Memen. Tengok rambut Memen ni. Nanti Memen akan botak tau. Sebab dia suka handsome. Dia suka handsome. Sebab rambut dia tu cantik. So dia, belum gugur lagi dia dah cakap. Belum kemo lagi dia dah cakap. Nanti rambut ni botak. So dah tak handsome dah ni. Nanti dah jadi kanser. Dah jadi anak kanser. So akak macam, mendengar sini Memen kena kanser. Tak semestinya Allah ambil Memen. Tante Allah ambil Mama dulu. Atau Allah ambil daddy dulu. Atau Allah ambil orang lain dulu. Sebab kita tak tahu Memen. So dia dengar tu baru dia cool down. Memen jangan ingat Memen cancer and Memen Memen jangan ingat Memen cancer, Memen yang akan pergi dulu. Memen kena ingat tante Mama yang pergi dulu ataupun daddy. So dia angguk-angguk and then kita orang hug like each other, and then akak try to be strong depan dia, tapi bila akak pergi toilet, akak yang lagi teruk. Akak yang nangis, yang terisak-isak, yang teruk lah akak teruk. Akak cakap sorang-sorang. Akak lagi tak kuat sebenarnya. Tapi I try to be strong in front of him. I cuba. Sebab tak nak dia rasa. Itu baru fasa Memen sakit. Masa Memen nak recover, tu lagi banyak cabaran akak lalui. Salah satunya, bila Memen dah, kita orang decide, Kak Linda yang kena buat keputusan. You nak buat dia chemo ataupun tidak. So, itu adalah salah satu decision yang semua orang tak nak campur. Itu decision besar kah? Daddy dia tak nak campur. Tak nak bagi kata yes or no. Semua tak nak cakap. So, Kak Linda kena cakap dengan doktor, keputusan tu by today. You nak anak you chemo or you tak nak. So Kak Linda macam, ada orang kata chemo tak bagus, orang kata ni alternatif ni bagus, ada orang kata alternatif tak bagus, chemo bagus. Kak Linda macam lost seorang-seorang. And then Kak Linda kuatkan semangat. Kak Linda cakap, okay doktor, I think I go
ada alternatif. I hold dulu kemo. So Kak Indah bawa dia keluar. Kak Indah pergi jumpa satu prof. Prof ni dia kata siapa yang makan ubat dengan dia, semua yang baik. Okay, so dia kena makan lebih 80 biji jenis ubat melalui biji apricot. So akak beli ubat tu dalam 28,000. Cash 28,000 kena beli ubat tu. Kak Indah bawa Memen balik, bagi dia makan ubat tu selama sebulan. Few days, tiap-tiap hari dia kena telan ubat tu. Sampai termuntah-muntah nak telan ubat tu. Tapi dia nampak okey, nampak sihat. Tapi 3 days before ubat habis, ada satu lagi ketumbuhan kat sini. Akak nampak ada benda bulat. Yang dia pun terasa. Mama, cuba Mama pegang, dia kata. Cuma pegang kat dada Memen. Mama rasa ada something. Dia grow kat sini, dia kata. So akak pegang, akak cakap, akak dah rasa semacam, akak cakap, no, ini biji angin. Akak cakap. Tapi Mama dah susah nak nafas, Mama dah penat. Okay, kita pergi HUKM, kita pergi check balik. So the next day, pack barang. Lepas sebulan tau, akak pergi balik jumpa doktor tu. Yang doktor marah akak. Doktor kata, you jangan salahkan I kalau anak you mati Macam tu doktor cakap. Sebab you yang pergi pilih ada alternatif, sedangkan kita orang tunggu untuk buat kemo. Sekarang dah terlambat tau. You nak buat dia kemo dah terlambat. Tapi tak apalah, kita proceed je lah, dia kata. Sebab dah teruk kan. So Maman go first chemo, dah berdarah hidung, berdarah telinga. So Kak Linda yang hadapi semua, Kak Linda yang melalui semua fasa-fasa tu. Daripada awal tu semua Kak Linda everyday dengan dia. So Kak Linda tengoklah yang berdarah hidung, yang dia tengah chemo, dia masuk bilik lukisan, dia nak lukis. So dia lukis satu gambar matahari. So gambar dia pegang gambar tu dekat wheelchair dia, ada lagi gambar dia. Gambar matahari, gambar macam ada cerita lah dalam gambar tu. Mungkin Kak Linda tak faham, tapi bila tengok balik macam dia nak ceritakan ke mana arah dia nanti. Kat mana dia berada. Dia macam ada satu tempat. Kalau tengok balik kan, ada gambar Memen. Kalau you tengok nanti, you boleh tengok balik lah. Google ke kat IG Kak Linda kan. Pray for Memen, dan nampak gambar dia pegang. Tu satu. Satu lagi dia ada gambar, dia lukis gambar MH yang jatuh tu apa? 370. Ya. Hari yang sama, dia diagnose cancer. MH 370 jatuh. Hilang. And then Memen lukis gambar kat tebang tu, dia pegang. Kak Indah ambil gambar, dia pegang macam tu. And then dia kata Kak Indah, Ma, MH70 tak mati. Dia dah pergi syurga. Maksudnya dia, Memen dah tahu dulu. You faham tak apa I cakap? Faham tak? Masa tu orang tak tahu pasal MH370 pergi mana. Memen dah cakap MH70 pergi syurga. And dia lukis gambar kat tebang. Dia lukis semua. Ada tulis MH370. Ada gambar dia. Hashtag free for Memen kalau ada. Wow. So dia macam dah tahu dah. Orang lain sedih pasal MH370 hilang. Dia cakap tak hilang. Tak hilang, dia kata. Diorang semua pergi syurga. Okay, fine. Berapa lama yang Kak ada dengan dia? Lepas dia tu, dia meninggal 5 bulan 7. Baru lepas lah. Aku terlupa dia punya. Teringat. Anniversary dia. Ya Allah, I lupa. Ya, 5 bulan 7. Hari tu dia kira 3-4 bulan je. Tak lama. Dia diagnose tu berapa bulan je. Sekejap sangat. And then masa dia nak pergi, okay, I nak cerita satu. Setiap hari Khamis, ada satu Mak Saleh dekat HUKM, dia akan tolak present, toys, and then dia akan pergi kata-kata anak-anak cancer, and then dia akan cakap, which one you want? So budak-budak akan pilih, okay, I want this. Nanti dia bagi. Okay, dia sedekah je. Dia buat macam ni, baik sangat. And then bila pergi kat tempat Memen, setiap minggu Memen akan collect. And then kat situ pun I dah
Sekarang masa tu I naik rumah. Masa tu I tak perasan. Dia cakap, okay, how old are you? Dia kata, 11. Okay, this one suit for you. Toys. No. Dia kata, I want dia pilih. Dia pilih yang umur 4 tahun dengan 6 tahun punya present. And then dia simpan belakang katil dia. And then hari yang dia nak pergi, hari dia nak meninggal, one day before, dia ajak adik-adik dia. Adik dia kecil masa tu. Seorang, Akib. Yeah. Akib nak 6 tahun. Adik Akib 4 tahun masa tu. So dia simpan present tu untuk adik dia nak bagi. So dia tak pernah ambil. Okay, this time nangis. Okay. Kau okay? I pun nangis juga kak. You guys ada sini. Tak nampak dah tisu. I pun tak nampak kak. Okay, dia simpan present tu. Dia tak ambil pun untuk dia. I pun pelik. Kenapa dia tak ambil present ni untuk dia? Rupanya dia simpan untuk adik dia. And then hari yang dia nak pergi, dia ajak semua pergi satu bilik. Boleh tak? Semua family dia ada air kat tangan. So dia ada IV dia pergi ke bilik. And then dia cakap nak jumpa semua adik-beradik dia. So kita orang bawa lah ke bilik tu. So kat bilik tu HOKM tu tak boleh masuk sebenarnya malam. Tapi doktor bagi. Mungkin doktor dah rasa ke, I don't know lah. Tapi bilik tu kosong, tak pernah orang masuk bilik tu. Momen bawa masuk kita orang, satu family ada dalam tu. Adik-beradik dia ada. Dia bagi wasiat. Okay, dia kata Ariel yang nak kahwin ni, dia cakap Ariel, PSP mama yang belum guna tu Ariel ambil lah. Mama bagi kat Ariel. Okay, fine. Ariel macam dah nangis lah masa tu. Lepas tu yang present belakang katil tu, semua tu untuk Akib and Arik. Mama tak buka pun. Mama dia simpankan untuk adik dia. Okay, lepas tu dia cakap kat daddy dia, I ada duit-duit yang dia dapat sedekah, ambil lah, buatlah untuk apa-apa. Dia dah bagi semua wasiat. And then dia cakap kat akak, Mama, kalau apa-apa, kalau macam ada Mama nak guna duit ke apa-apa, Mama ambil je semua duit Mama. So macam dia dah tahulah dia nak pergi tu. Akak macam, buat apa? Tak apa, Mama ada duit sendiri. Mama ambil je duit Mama tu. So daddy dia cakap, daddy Mama minta maaf, Mama tak dapat nak tolong daddy. Daddy dia macam, tolong apa, tak payah. Mama tak cakap macam tu, tak payah cakap macam tu. So dia dah bagi wasiat semua. Tapi yang touching tu adalah present tu lah. Kalau Amy tengok, present semua umur 4 tahun dengan 6 tahun punya present. Setiap kali Mak Saleh tu datang, nak bagi untuk dia happy. Sampai Mak Saleh cakap, no, this not for you. You are 11 years old. Penuh. Kecil ni dia kak. 11 tahun je. Pandai dia dah ada hati yang baik. You bayangkan penuh belakang katil dia present. Tak buka. Wow. Dia tak buka langsung benda tu. Dia memang nak tunggu adik-adik dia. And then malam tu dia bagi wasiat semua. The next day tu dia sesak nafas lah. Dia sesak nafas. Dari pagi sampai petang. Sesak nafas dan doktor dah bagi oksigen yang kuat. So dia dah cakap dengan daddy dia, jangan pergi. Jangan balik. Tunggu, dia kata. Tapi daddy dia nak balik sebab nak ambil barang. So akak stay. Akak memang stay. Akak tak nak bangun. Akak tak nak pergi. So dia masa tu dia nampak macam-macam. Dia baring, dia bangun. Mama, asal ramai sangat baju putih datang? Ha? Mana? Akak cari. Mana? Tu ramai tu. Semua nak tengok momen. Dia dah nampak dah. Dia dah nampak orang baik-baik datang. And then dia kata dia nampak rama-rama. Butterfly besar. Belakang. And then awan masuk bilik. Tengah bercakap dengan dia. Aku cakap, Mama ni banyak ni tau. Ubat. Akak cakap dengan dia. So, ubat ni yang buat Mama dalam emergency. Tak. Dia kata. Tak. Dia cakap, Mama nampak real. Awan tu masuk. Cakap dengan Mama. Lepas tu akak cakap, dia cakap apa? Dia tanya Mama nak apa? And then Mama cakap apa? Mama cakap lah Mama nak. Adalah Mama cakap apa Mama nak.
Dia lama cakap apa? Mama nak apa? Mama nak bilik seorang. Oh my god, akak macam bilik seorang itulah dia. Memang dia nak pergi syurga kan. Dia nak bilik seorang. It just ayat dia. Faham tak? So dia pergi and then dia, pukul 4 petang lepas asar bulan puasa ke-7. Dia pandang akak. Lepas tu dia kata nak air. So doktor kata jangan pergi air, nanti dia tersedak. So akak nampak doktor pergi je, akak ambil air, bagi. Itu the last air dia nak. Memang dia haus to the max yang tumpah minum. So akak nampak doktor, akak buat tak tahu je, akak buka oksigen dia, akak sumbat air. So lepas dia minum air tu, dia dapat lah macam hilang haus dia lah. Sebab orang nak meninggal, memang dia akan haus. So itu yang akak tahu, that's why akak berani buka je. Akak seorang-seorang Amy kat situ. Bayangkan akak dengan dia. Sebab anak kan, akak tak jadi takut tau. Jadi berani. So dia tengok muka akak. Lepas tu doktor tengok dia punya tu dah nak slow. Ni doktor suruh akak keluar. Linda you keluar. Kita nak pump tu kan, yang bagi nafas tu kan. So akak macam sempat cakap dengan dia, Mama duduk kat tepi tau. Mama tunggu Mama kat tepi. Tu kalau tiba-tiba dalam mulut akak keluar, kalau ada siapa-siapa datang pun jangan takut semua orang yang baik-baik. I tak tahu lah macam mana akak boleh keluar that words. Akak pun tak tahu. And then akak pusing je. My sister daripada luar baru sampai nampak dah straight. Dah. My God. Oh my God. Ya, dia pergi betul-betul. Last word akak cium dia apa semua. Mama keluar sekejap tau. Doktor nak tengok Mama. Nanti kalau siapa-siapa datang, Mama jangan takut. Semua ni orang yang baik-baik. Akak pusing je. Ting. And then doktor bagi cuba sekali. Lepas tu akak cakap stop. Tak nak buat lagi. Akak tak sanggup. Dia pump tu kan jantung dia tu kan. Akak tak sanggup. Sekali doktor try. So doktor Linda, you nak sekali lagi tak? Tak nak. So dia pergi lah. Macam baby lah. Wangi. Ini adalah salah satu cerita dan cabaran dalam hidup Kak Linda. That's why Kak Linda tak pernah ada rasa sakit hati dengan sesiapa pun dalam dunia ni. I rasa siapa saja I jumpa, itu adalah orang yang I akan sayang. I tak tahulah. Itu Allah bagi Kak Linda benda tu. Akak. I cannot imagine like macam mana nak hadap untuk seorang ibu hadap benda tu seorang-seorang pula tu and like wow. Dan Mama memang special. Yeah. Memang sangat special. Dan dia mengajar Kak untuk jadi better person. Sebab dulu mungkin Kak Linda benda kecil-kecil yang tak pernah hargai. Contoh, dulu Kak Linda makan nasi dengan lamb chop ke, benda yang paling mahal pun Kak Linda rasa tak sedap. Macam, you terbayang tak? You tak appreciate pun macam, okay, tak nak. Tapi sekarang, kalau dapat makan nasi dengan kicap ke, dapat telur ke, apa-apa saja yang Allah bagi, Kak Linda happy. Kak Linda belajar untuk appreciate lah apa saja yang ada. Sebab Kak Linda nampak sendiri depan mata macam mana anak Kak Linda pergi, arwah mak Kak Linda pergi, and arwah my dad pergi, semua depan Kak Linda. Kak Linda dapat rezeki ke arah tu. Akak panggil tu rezeki pun I rasa macam mentaliti yang sangat kuat akak. Ya. Sebab mindset yang wow. Semua yang rapat dengan Kak dah pergi. And Kak Linda macam mana cakap, Kak Linda dapat satu kekuatan yang dunia ni memang sementara je. Memang you tak tahu. Kita tak unexpected. Macam benda-benda nak berlaku, dia macam nyawa kita ni macam fragile sangat. Hari ni jumpa I, mungkin besok I tak ada. Mungkin lusa ke, kita tak tahu. Sebab tu akak belajar dari diri akak untuk menghargai siapa saja yang kita jumpa. Sebab kita anggaplah yang kita jumpa ini adalah terakhir kita jumpa. Sebab tu kita kena sentiasa menghargai sesiapa saja yang ada. Sebab kita tak tahu bila yang dia akan pergi. Ya. Kak Ina belajar benda tu lah selepas Mama pergi.
Dia sangat senang kan Kak untuk kita macam take for granted semua benda. Macam kita kerja hari ni, kita jumpa orang ni hari ni. Kita rasa macam benda tu akan bertahan selama-lamanya. Tapi sebenarnya tak pun. Ya. Allah dah susun. Tapi kita tak nampak. Sebab tu every day, every moment, every saat yang kita lalui, buatlah baik je. Tak perlu buat apa-apa pun. Buat baik je. You tak perlu you nak bagi orang duit. Tak perlu you nak bagi harta. Tak payah. You just be nice to people. Baik je. Dan buat orang sayang you. Dan orang ingat you. That's enough. You buat orang sayang you pun dah cukup dah. Allah dah tulis dah tempat you kat mana. Sebab bagi I lah, I belajar agama ke apa ke, Allah tak tengok kita punya fizikal. Allah tak tengok apa kita, luaran kita. Allah tengok dalam. Sebab Allah choose people from heart. Daripada dalaman dia, hati dia. Bersih macam mana hati dia, itulah yang Allah akan bagi dia benefit dia selepas dia mati. Bukan luaran dia. Kadang orang tak faham benda tu. Orang fikir macam, kena tutup dulu, baru boleh jadi baik. Dan orang fikir, orang yang tak tutup ke orang tu, orang yang loud, untuk tak baik. Tak. You jangan fikir macam tu. You kena fikir hati dia. Susah nak dapat hati yang bersih. Hati yang baik, hati yang sentiasa appreciate each other, hormat orang, baik dengan orang, ikhlas. Yang penting jangan dengki kat orang kan. Itu je sebenarnya yang Allah tengok. Tu yang Kak Linda belajar daripada Momen lah. Ya. Momen dia banyak, I think inspire akak juga untuk tulis buku, keluarkan lagu. Bila akak macam mencipta sejenis seni berdasarkan like Momen, adakah benda tu sedikit sebanyak membantu akak proses Healing. Ya. Kak Linda tulis buku tu pasal Kak Linda lost. I tulis sikit dalam I punya buku sampailah terjadinya novel. And then Kak Linda nak buat filem tau. Kenapa Kak Linda delay filem tu? Sebab Kak Linda tak boleh. Sebab dalam filem yang Kak Linda nak buat tu, Kak Linda nak buat betul-betul exactly tempat yang momen yang berlaku. Yang mana yang SUKM, scene-scene yang Kak Linda nak buat scene yang sama. That's why Kak Linda tak rasa macam, I boleh ke buat? Tak boleh rasa ni. I rasa macam tak boleh ni. So I tak ready. Sampai hari ni I tak ready lagi. Dan I yakin kalau I buat filem, even short film ke tentang Momen ataupun tentang anak kanser ni, I rasa mesti bakal meletup. Sebab dah tak pernah lagi orang buat cerita sebenar, true story. InsyaAllah lah nanti. Bukan dah kuat sikit. It's a lot, I think, untuk mana-mana. I mean, Amy dah rasa macam sangat tersentuh dengan cerita Kak Linda. Amy bukan seorang ibu. Saya tak boleh imagine lah Kak. Not only you, my sisters ni pun cakap benda yang sama. My sister kata, tak tahulah kalau anak dia yang pergi. Dia rasa dia tak kuat macam akak. Dia orang cakap sebab dia nampak akak macam terlalu kuat. Kalau lah anak aku, dia cakap. Macam tu lah, dia orang semua ada anak. Kalau lah anak aku yang pergi, macam mana lah aku ni, gitu. Macam mana Linda boleh strong macam dia cakap. Bukan I strong pun because of I terpaksa lah sebab dah Allah dah duga kan. Tapi Allah tu baik lah. Dia bagi you kekuatan. Dia tahu you boleh handle. Mungkin lah Kak. How long did it take you akak di sebalik tabir untuk macam cari diri akak balik selepas semua tu? Untuk rasa macam okay, mungkin I boleh sambung career I. Mungkin I boleh sambung lagi untuk jadi seorang penyanyi, seorang pelakon. 2 tahun. After Momen pergi, 2 tahun akak lost. And then 3 bulan selepas dia pergi, almost every night akak terdengar suara dia panggil akak dekat pintu untuk cuci dia punya stoma bag. Sebab itu yang akak buat hari-hari. Kat rumah, pukul 2 pagi dia akan ketuk, Mama, dah penuh, so cuci. So akak pergi toilet, cucikan apa semua. Dia akak tidur balik. Lepas pukul 6 pagi dia bangun lagi. Wah, manja kan anak. And then dia dah pergi, akak terdengar suara dia kat pintu. Akak bangun, betul bangun, cari. Tak ada dah Momen. So akak macam tu. Macam kalau orang kata akak macam mental lah. Tapi sebenarnya bukan. Benda tu masih ada lagi. Dah rutin. Rutin yang akak buat, orang lain tak rasa. So akak yang buat benda tu.
Tapi bila akak dah terlalu banyak sangat tu, akak dah terlalu sedih, akak minta ke Allah nak mimpi dia. Akak cakap, ya Allah, aku nak mimpi momen, boleh tak aku nak tengok dia kat mana? Sebab akak rasa dia macam, akak nak tahu siapa jaga dia. Sebab akak jaga dia hari-hari. Boleh tak Allah tunjukkan kat mana dia, and then dia siapa jaga dia. Malam tu betul-betul akak dapat call daripada dia. Dalam phone, akak baru tertidur. Macam tak tidur lah. Macam terlelap, tiba-tiba phone akak ringing. So tulis moment calling. So akak angkat lah. Akak angkat macam akak tak rasa kat mimpi. Akak rasa real. So akak angkat, mama kat mana? So dengar suara dia clear semua. Mama jangan risau. Suara dia happy gila. Mama jangan risau, Mama okay. Mama dekat satu atas bukit, tempat sejuk. Semua ramai anak-anak yang meninggal bawah umur. Dia panggil anak Wildan tau. Anak Wildan ada kat sana, yang dijaga oleh Nabi Ibrahim dengan isteri. Dia cerita dalam phone. So akak macam, betul ke? Mama rindu Mama ni. Mama risau kalau Mama tak ada siapa jaga. Mama jangan risau. Mama risaukan diri Mama je. Mama fikir macam mana Mama nak buat kebaikan untuk Mama sampai kat tempat Mama ni. Akak macam, okay Mama, nanti apa-apa nanti Mama call Mama lagi tau nanti. Mama, I love you semua. Macam tu lah. Macam Mama saya cakap telefon dengan dia selalu. Oh, Kak. And then, okay, nanti Mama call balik Ma. Mama nak pergi dah ni, dia kata. Okay, I love you. Dia letak phone. And then lepas dia letak, akak try to call back. Call balik, tak ada bunyi dah. So akak terjaga dari tidur. The next day, akak tanya Ustaz, saya mimpi anak saya dalam satu tempat bukit apa semua. Betul tak Ustaz, dalam Quran ada tulis? Betul. Memang budak-budak yang meninggal bawah umur, which tak ada dosa, dia dijaga oleh Nabi Ibrahim dengan isteri dia di satu taman syurga. Oh my God, I macam dijaga oleh Nabi Ibrahim dan isteri. Bawa akak rasa lega. Specialnya momen ni dijaga oleh seorang Nabi. Siapalah kita ni, akak ni lah, macam mana nak sampai ke sana? Betul lah Mama cakap. Mama kena fikir macam mana Mama nak buat baik untuk sampai ke tempat Mama. Dan adakah macam mimpi tu, experience tu memberi akak kekuatan? Ya. Akak terus kuat. Lepas tu, ni akak cerita sebab kan lepas 2 tahun tu kan. Yeah. Akak tak boleh buat kerja. Tapi bila akak dapat mimpi tu, akak slowly boleh rasa lega. Sebab kita jaga anak kita, kita rasa macam siapa jaga anak kita ke sana? Risau Risau seorang ibu yang takkan. Ya. Macam you ada baby, you ada hari main dengan baby, tiba-tiba baby you pergi. Mesti you fikir, tadi pagi aku bagi dia susu, bawa dia jalan. Kat sana siapa nak buat dia? Itu persoalan akak. Tapi akak dah dapat jawapan dia. Bagus. Wow, Kak, what a story. So Allah tu baik sangat. Akak minta terus dapat. Alhamdulillah. Itu je lah. Bila Kak kembali ke dunia hiburan selepas semua yang berlaku, akak pun dah jadi seorang yang sangat different dengan semua pengalaman yang tak sure ada ramai di luar sana yang boleh relate dengan akak sebabkan experience akak sangat unik dengan apa akak yang pernah lalui. Was it different for you, akak? Untuk perform balik, untuk buat macam akak happy, untuk bagi orang lain happy, untuk hiburkan orang. Akak sebenarnya dah tak nak dah buat benda-benda tu semua. Contohnya macam show. Tapi bila macam akak fikir balik, akak kena tahulah apa the reason why I buat. Macam konsert Elite, ramai je kecam. Cakap, kenapa Kak Linda nak pakai balik buat show? Pakai macam budak-budak pakai balik untuk buat. So akak cakap menari. So akak nak kena explain one by one susah. Sebab diorang tak tahu. Elite punya lagu is dance music. Kena menari. Pop. Popular. So bila lagu tu masuk, kita terus datang. Kita memang jiwa seni. So bila kita dengar music, automatik kita akan terus menari dah. So bukan kita menari tu bukan kerana kita nak buat attraction ke orang. Tak. Training, Kak. Kita dah dalam diri kita dah ada benda tu. So dia macam trigger button. Faham.
buka je macam you dance music yang buat you happy, you tekan mesti you akan menari ataupun you sing along. Of course. That's why Elite ni itu benda yang sama. Apa lagi seorang yang pernah training daripada kecil dah berapa tahun berapa decades, berpuluh tahun. Itulah. Lagu yang sama berulang-ulang. So orang tak faham, orang fikir macam kenapa dia nak menari lagu ni? Lagu ni memang untuk menari. So how you expect I nak duduk lagu Tanpa Wanita tiba-tiba Tanpa Wanita, nanti tak best juga untuk dia. Lagu tu pun tak boleh tak pergi. Faham. Dia macam lakonan lah. Orang suruh you berlakon happy, tapi you tak happy. Tak sampai lah. Tak sampai emosi tu. That's why akak buat benda ada reason. Tapi orang kadang-kadang tak faham. Orang fikir macam, kenapa nak benda menari? Kenapa nak kena masuk dalam industri ni? So benda-benda tu semua yang buat akak, kalau boleh akak tak nak dah. Tapi for Elite ni memang nak kena buat reunion. So I buat je. Tak apalah. I fikir macam, I tahulah niat I. Bukan untuk menarik perhatian orang ke. Of course. Bukan. Tak ada dah ke arah tu. Yeah. I just nak bring back the memories lah. Yang apa yang kita dah pernah buat. And then mungkin untuk fans Kak Linda yang ikut Kak Linda daripada dulu. Yeah. Mungkin yang zaman sekarang ni dia tak faham siapa kan. Tapi yang zaman dulu dia menantikan Kak Linda punya kemunculan. So bila Kak Linda buat tu, dia happy. Akak tak ada siapa tak kenal Elite. Tak ada siapa akak cakap. Jangan rasa macam ada orang di luar sana yang tak kenal. Sebab I rasa mustahil you tak kenal Elite. Mustahil. Untuk akak kan, akak macam akak cakap kan, akak pernah rasa macam akak nak stop, akak tak nak terlibat lagi dalam Elite. Tapi dengan cerita Datuk Norman sebenarnya yang ada berbagi kata-kata semangat. Betul. Apa yang dia cakap yang berjaya buat akak rasa macam okay, saya nak teruskan. Dia cakap Kak Linda, kenapa Linda dulu you boleh kena macam-macam, you boleh strong, you boleh handle macam-macam dugaan daripada zaman you budak kecil, teenagers sampai you kahwin, apa semua, cerai, apa semua you boleh handle. Anak you meninggal, semua benda banyak you boleh handle. So takkanlah dengan kencaman yang macam tu je, you nak down. Delete je, dia cakap. You nampak kecaman, you delete. You nampak orang kutuk you block. You tenang. So kita macam terus dapat energi tu balik. So yelah, betul lah apa yang dia cakap kan. Betul tak? Block. Nampak je dia kutuk you. Kak Linda Rafa tak lawak. Block. Kak Linda Rafa ni over. Block. Aku tak suka Linda Rafa. Delete. So yang negatif mah you delete. Delete daripada otak, delete daripada social media. Dan dia orang tak boleh nak kutuk you dah. Biar dia kutuk sama dia orang kat luar. Faham? Dan itu yang dia bagi kekuatan. And then dia happy lah Kak Linda masuk balik. Ya. Akak happy akak masuk balik. Akak memanglah happy sebab kita dah lama tau. Dah rindu sangat dengan performance ni. Ramai-ramai. Bergabung pula dengan KRU. Memang happy sangat. Bagus. Kehidupan tu kita kena teruskan juga Kak. Ya, betul. Ya. Ada satu lagi benda yang Amy nak tanya. Ni macam pening juga. Amy ada cuba nak faham, cuba nak baca tapi tak seberapa. Awal tahun ni akak pandai berbisnes juga. Ya. Tapi apa yang berlaku pada hujung tahun, awal tahun ni, I rasa macam sangat kecewa nak baca. Sebab I macam terkejut ada orang macam tu yang buat bisnes yang wujud. So dengan cerita kalau tak silap kan, akak ada beberapa orang ni yang berbisnes dengan akak. Lepas tu dia macam scam akak hampir 1 juta. 500. Banyak tu kah? Ya, banyak. Apa yang berlaku? Okay, dia macam ni. So far Kak Linda kalau buat bisnes, okay je. Ya, itulah dugaan hidup. Ya. Kita percaya je orang okay je sebenarnya okay. Semua tak pernah ada jadi apa-apa. So, nak jadikan cerita untuk yang this time, orang yang terlibat adalah somebody. Dia pun Datuk juga, Datuk Seri juga, and kaya. So bila dia approach Kak Linda untuk buat untuk join one of the business yang macam dia macam investment dalam business dia lah, invest. Kak Linda percaya because dia punya background. Ya, macam tak ada sebab untuk tak percaya. And tak ada sebab kau nak menipu aku. Ya. Why kalau terfikir balik, kenapa nak tipu Kak Linda? Kak Linda bukan sesiapa. Kenapa nak Kak Linda yang dia attack contoh? So Kak Linda percaya dia. So I serahkan duit tu tanpa black and white. Sebab I fikir macam okay lah. Trust. Yeah. And then dia cakap after 3 months dia akan bagi balik lah dengan keuntungan apa semua. Yeah. After 3 months, dia senyap. Kak Ina dah macam, oh my god, Kak Ina nak terkena ke ni? And then Kak tunggu lagi. Tanya dia lagi, dia kata in process, tengah in progress, semualah.
Dah drag 6 bulan. Lepas tu drag 9 bulan. So kena tanya. Lama sangat tu. Ni dah masuk ni dah dekat setahun lebih. Kena tanya, boleh tak you bayar sikit-sikit sampai macam tu sekali Kak dah cakap, daripada you tak bayar langsung. Akak ni dah macam buy now pay later, Shopee 3 kali payment macam tu akak. Tak mana boleh. Tak langsung dia tak bayar. Okay, lepas sikit lah je. Bayarlah sikit sekarang. Sikit boleh tak bayar. Jadi Kak Linda sampai sekarang sebenarnya Kak Linda hari tu sakit tau. Kak Linda pergi doktor makan ubat. Sebab Kak Linda tak boleh terima. Faham? Apa banyak ubat tu Kak. Banyak gila. Ya, duit tu kan kita kumpul daripada awal. Kita buat bisnes. Itu savings akak. Ya, akak fikir itulah duit akak untuk macam relax, tenang-tenang je tau. Macam nak cakap, kita nak hidup pun dengan anak-anak dengan tenang. So bila duit kita tu hilang, memanglah impact lah juga. Faham. Kita bukan dapat duit senang, bukan duit yang macam free-free. Kerja keras. keras. Amy tahulah macam mana Amy kerja siang malam apa semua kan. Kalau orang tipu 10-20 ribu pun kita dah terasa. Yeah. Ini almost 500,000. So sampai sekarang Kak Linda call dia, minta tolong dia bayar. Setiap 2 hari sekali dia cakap tolonglah bayar. Dan sejak cerita ni dah jadi public, adakah benda tu macam membantu dia untuk dia macam bagi dia rasa pressure sikit untuk dia nak? Pressure sikit je. Lepas tu dia kata dia tengah usahakan. Itu je ayat dia. Tapi tak bayar. Tak ada macam benda legal yang akak boleh buat ke? Tak boleh. Sebab akak dah tanya jugalah 2-3 tempat apa semua. Memang benda macam ni kena based on trust lah. Maknanya you buat benda pun Trust based. Dia tak boleh nak cakap apa-apa. Oh my god. Boleh lah. Mungkin you boleh report polis ke apa. Tapi untuk apa? You nak pakai lawyer, you nak pakai polis. You nak apa sebenarnya? You nak duit je. You nak duit you balik je. So itu je Kak Linda cakap ni, elok bayarlah sikit-sikit. Dan Kak Linda sentiasa berdoa lah. Mungkin minta Allah je lah yang tolong Kak Linda. Sebab benda macam ni dia buat kita akan dapat, mungkin Kak Linda fikir positif lah. Mungkin satu hari nanti Allah nak bagi lain ke. Rezeki akan sampai juga. Rezeki, tak kisahlah dia tipu macam mana pun, rezeki yang sepatutnya akan sampai dekat akak akan sampai juga. Tak boleh dihalang kan. So, akak mengharapkan tu je lah. Tapi on the positive news, Akik dapat 9A. Dan SPM. Itu bagus. Itu memang buat Kak Linda lupa. Outstanding. And then Kak Linda buat lupa semua masalah. Sebab bila Akik dapat 9A, macam Akib. Menangis lah. Macam Akib, dia pun happy. So memang Akib memang power. And then dia dah target dah. Dia memang nak jadi doktor. And then dia dapat masuk UM. Kan. Seorang lagi nak kahwin pula tu Kak. Seorang lagi nak kahwin. Seorang lagi in account. Dia audit apa semua. Not bad. You must be so proud of your kids. Yes, Alhamdulillah. Mungkin Allah bagi itulah dia. Cabaran-cabaran tu. Akhirnya dapat anak lelaki semua. Tapi anak lelaki I semua manja dengan I. And then mostly memang ada dengan I sentiasa. Cuma bila Akib dia nak pergi UM, akak dah ni tengok comel dia. Akak, saya sangat amazed dengan you tau. Yang you boleh duduk sepanjang kita punya episod ni dan dengar dan behave. Wow, akak. Tanyalah kenapa? So cute akak. God bless you akak and your family. Alhamdulillah, thank you Amy. Doakan untuk akak. Of course untuk sentiasa dipermudahkan. InsyaAllah. What's next for you akak? Dari segi projek-projek ke? Business lagi ke? Business Essential Oil. Amy akan tolong Kak Linda. Of course. Okay, Essential Oil ni memang Kak Linda buat untuk Kak Linda bantu anak-anak tahfiz juga. Anak yatim, anak tahfiz, orang-orang yang susah. So kebanyakannya artis-artis yang beli pun diorang beli just untuk support Kak Linda, untuk tolong. Ni Amy nak buat order lepas ni. My mom akan suka. Lepas saya kena bagi satu dekat makcik I juga. Yang akak bagi tadi tu I punya. Mungkin I bagi dekat diorang dululah untuk I beli yang replacement tu. Alhamdulillah tu. Amy suka ikhlas. I suka ikhlas. Dia memang sangat-sangat amazing lah. Sebab I rasa macam sekarang kita punya kehidupan, siapa yang duduk bandar biasanya kita selalu akan dengar this cliche kan, kita stress, kita anxiety, kita kerja dan apa-apa yang boleh mengurangkan kita punya tekanan tu akak, walaupun dia as simple as essential oil pun, benda yang membantu akak. Amy tahu tak yang peliknya essential oil ni dia pernah my friend pernah pakaikan untuk anak dia yang autism. Really? Yes, anak dia autism yang hyper. Wow. So dia pakaikan anak dia soothing.
Tu satu. And then anak dia sekarang dah pandai. Bila anak dia nak kena attack, dia ambil benda tu, dia just drop. That's amazing. Dia bau and then dia relax. That's amazing. Yeah, that's why I kata benda ni miracle oil, I panggil dia. Wow. Bukan untuk orang-orang biasa macam kita, but orang-orang yang macam anak autism, yang ada gangguan mental pun boleh. Wow. Gangguan-gangguan kehidupan seharian. Kan kadang-kadang penyakit ain. Itu semua benda-benda macam tu. Sebab dia ada sangat relatable lah. Kita semua pernah hadap benda-benda yang stressful, yang kan. Congratulations Akak. Thank you. Support Of course Akak, for sure. Oh, I'm excited for you lah Akak. I think macam banyak lagi yang Akak, dengan semangat Akak yang sangat resilient, Akak akan boleh capai lagi. InsyaAllah, amin. Tengok muka Amy pun dah rasa lega dah. Akak janganlah macam tu. Sama juga. Okay, so kita akan habis dengan rapid fire ni Kak. Okay, are you ready? Okay. Ini soalan simple-simple dan cute-cute. Boleh. Tapi Akak kena jawab dengan laju. Ini air ni boleh minum ke tak? Boleh, tu memang air Akak pun. Ya Dari ke? tadi Akak tak minum. Tak. Ulah, kesian Akak. Okay, next time Amy kena buat. Siapa buat ni? Itu buat Akak. Kita tak sepandai Akak lah untuk buat essential oil ni. Kita order. Patutlah sedap. Patutlah Amy buat tadi sedap. Tak. Lain kali aku kena cakap I buat je lah kan. Okay, anyways Akak, you ready? Okay, sebelum Honda Bullet, apakah kereta impian Akak? Oh, sebelum BMW. Tapi lepas tu akak dapat BMW. Yang soft top tu, yang terbuka tu. Oh my god, style Akak. Warna kuning. Oh my god, style gila And then Akak. my plate number BES 5. Sampai sekarang ada. Oh my god, Akak style. Mahal tau. Mahal tau. Expensive, you know. Celeste. She said, yeah. Okay. Okay. Lagu Ili yang Akak paling favourite untuk perform? Portrait lama. Okay, that's a good choice. Nanti dengar lagu tu. Okay. Okay. Oh, spicy juga soalan ni. Dalam KRU, siapa yang paling garang? Garang. Edri. Oh. Paling garang. Oh. Normal usually lembut. Oh, actually sebenarnya I pernah jumpa dengan Datuk Yusri. I baru nak cakap Datuk Yusri, dan dia memang sangat baik. Tapi mungkin sebabkan dia punya standard sangat perfection. Sebab dia marah because dia nak benda tu perfect. Discipline, which is a good thing. Kan? Okay. 3 perkataan untuk describe Akak. Punctual. Okay. Terlalu OCD. Oh, okay. And then I nak yang perfect lah. I jenis I nak benda-benda semua perfect. Faham? Sebanyak mungkin yang kita boleh buat kan? Ya. Itulah Kak Linda. Akak saya pun macam tu. Kan? Tak tipu Akak saya pun macam tu. Ini bintang apa? Saya Libra. Kak Linda Aquarius. Kita memang sangat ngam. Ya, Libra Aquarius memang good friends. Okay, seterusnya. Aktiviti lapang yang favourite Akak buat dengan anak-anak? Pickleball. Sekarang ni pickleball lah. Akak, kita sama Akak. Ya ke? Ya, I suka pickleball. Nanti kita main Akak. Boleh. Slay, okay. Betul janji Janji. Dan last sekali, satu nasihat yang Akak pegang dan dari siapa? Nasihat paling penting sekali yang Akak pegang dan siapa yang bagi? Daripada arwah mak lah. Arwah mak Akak pesan, macam mana malas pun bangun pagi kena make up. Actually kan? My mom. Dia ajar benda tu. Bangun pagi, at least something letak kat muka. Faham? Jangan bangun buka kosong macam tu, dia kata. Nanti dia akan kosong sampai malam. Saya percaya juga benda tu Akak. Ya, Kak Indah percaya benda tu. Kak Indah buat benda tu sampai sekarang. Kak Indah kalau bangun pagi, Kak Indah akan make sure everything semua siap. My mom cakap buat dulu pagi, and then tengah hari nak rest. Pagi itulah tempat you nak kemas rumah, you nak make up, you nak cantik, you nak bersih, nak mandi ke everything. Pagi. Amy percaya juga sebab I rasa macam mungkin untuk siapa yang kurang faham di luar sana, dia bukan pasal kita nak show off ataupun show sendiri. Tak, itu cara yang kita keluar dalam dunia ni untuk mencapai sesuatu dengan kita punya best effort sekali. Betul. Amy percaya tak Kak Linda pakai tudung, tapi hari ni Kak Linda akan blow rambut. Kak Linda akan iron rambut Kak Linda. Seolah macam ada orang tengok Kak Linda. Padahal Kak Linda bukan buat untuk orang. I buat untuk myself. Untuk diri sendiri. Sebab bila I nampak rambut I cantik, rambut I lembut, semua perfect semua, I rasa semua everything hidup I akan tenang. And then I akan basuh kereta 2 hari sekali. Itu I lah, Kak Indah lah. Sebab ramai orang cakap kita tak
tak kotor pun, sikit je kot. Tak apalah nak basuh. Rambut tu tak payahlah nak blow, pakai tudung je. Taklah kena blow juga. Saya faham Kak. Actually kadang-kadang macam ni satu peringatan untuk Amy juga. Sebab Amy seorang yang sangat santai. Kalau boleh Amy akan pakai macam jeans dengan t-shirt yang biasa je, simple. Tapi Amy perasan juga sejak belakangan ni, setiap kali Amy macam letak effort lebih sikit, hari Amy macam lagi rancak, Amy macam lagi confident, lagi excited. Lagi excited. Macam I'm ready, untuk apa-apa je. Jom kita buat ni, jom kita buat tu. Jadi orang call terus ada je, okay je, ready. That's why my mom ajar benda tu. That's just get ready. Stay ready kan. So you never have to get ready. Okay Akak, thank you so much meluangkan masa. Okay, thank you Amy for inviting. All the best for everything Akak. Doa Kakak, Akak doakan Amy juga successful. Thanks Akak. Semoga bertemu jodoh. Kita tengok macam mana jodoh I kena hopefully seorang yang baik lah. Itu je yang paling penting. Akak doakan dapat yang perfect. Thank you Akak. Yang perfect untuk I lah. Yelah, perfect untuk you. Ya. Sama juga. 2026 kan. Okay. Alright. Dengan itu, terima kasih Akak sekali lagi meluangkan masa. Terima kasih. Dan thank you Akak for everything. Dan untuk korang kat rumah, hopefully you guys enjoyed hari ni punya episode. Kita sama doakan yang terbaik, dan apa yang bagus daripada episode ni korang ambil, dan kalau ada apa-apa kekurangan ataupun kesalahan, kita minta maaf. But we hope you guys enjoyed, and I'll see you guys in the next one. Bye.